Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berdasarkan apa yang saya ramalkan tengok daripada kempen-kempen perkembangan terkini, sokongan dan juga rizak-rizak pilihan raya yang lalu, saya menjangkakan 56 kerusi DUN di Johor akan terbahagi kepada, kalau dulunya Barisan Nasional 40, dan pada anggaran saya daripada 40 ia akan menjadi 43 kerusi. Manakala PH pula saya jangkakan ia tidak akan bertambah, tetapi ia akan merosot daripada 12 kerusi menjadi 11 kerusi. Dan PN pula yang kursinya 2 dimiliki oleh Bersatu, 1 oleh PAS, saya jangkakan Bersatu dan PAS mereka ini akan hanya mendapat 1 kerusi sahaja. Mungkin tidak dapat kerusi langsung, terutamanya apabila melihat perkembangan terbaru antara hubungan antara PAS dan Bersatu. Daripada 3 kerusi pertambahan BN itu, antaranya adalah Puteri Wangsa yang sebelum ini adalah yang diwakili oleh Muda, selepas ini akan dirampas oleh BN. Pada jangkaan saya adalah 70%. Manakala Simpan Jeram yang dulunya ataupun yang semasa ini dimiliki oleh PH iaitu Amanah, saya menjangkakan BN akan merampasnya 60%. Satu lagi kerusi adalah Bukit Batu yang sekarang ini adalah yang semasa dimiliki oleh PKR dan peratus untuk merampasnya adalah 55%. Sementara kerusi Maharani yang dimiliki oleh PAS, saya menjangkakan kalaulah ini adalah satu daripada pertambahan daripada 3 kepada 4, Maharani adalah kerusi yang akan BN menanginya, iaitu dalam 50% BN ada peluang. Dan kerusi Perling yang dimiliki oleh DAP, kalau nak rampas pun mungkin susah, tapi kalau dapat, alhamdulillah. Barisan Nasional ada 45% sahaja di Perling. Dan ini adalah kursi kelima yang sekiranya ada perubahan yang besar, Perling akan dimiliki oleh BN. Tapi jangkaan saya adalah pertambahan 3 sahaja. Kursi Bersatu iaitu di Kepung dan Endau, BN ada peluang sekiranya benar seruan daripada Presiden PAS agar yang mana DUN yang PAS tidak bertanding diseru agar mengundi BN, maka BN masih ada 55% untuk mengenangi DUN Kepung. Dan sementara itu di Endau, walaupun Endau ini bekas adun daripada Bersatu, dah keluar Bersatu, masuk BN semula, masuk UMNO semula, tapi di Endau ini mungkin suka sikit saya letakkan 45% sahajalah. Tapi kalaulah benar-benar semua orang-orang PAS atau penyokong PAS itu mendengar arahan daripada adik-adik awal, kemungkinan dua-dua kursi Bersatu ini akan dimenangi oleh Barisan Nasional. Dan sekiranya Maharani, Kepung dan Endau sudah terlepas daripada PAS dan Bersatu, bermakna PN tidak memperolehi apa-apa kerusi.